Ini sejarah saya pada 18 Oktober 2024. Kawan saya nama dia Kak Norma call saya, Man, ada buat simpan emas tak dengan public gold? Saya masa tu tengah berehat dalam rumah saya. Ganggulah kira je kan, santai-santai kan. Santai-santai saya tengah minum dalam rumah saya. Dia bertanya, pernah dengan public gold? Pernah simpan emas dengan public gold? Saya jadi jam tuan-tuan. Jam sungguh. Ini emas ni perempuan yang simpan, bukan lelaki yang simpan. Anggapan saya kan, tak kenal lagi. Itu cakap, tak Man, ini simpan emas ni dengan public gold, ada gold bar, ada Dina. Oh, anak saya nama Dina. Okey lah, minat kan rasanya kan. Lepas tu dia cakap, salah satunya buat simpan emas ni dia beritahu boleh elakkan duit kita daripada bocor. Itu saya lah. Siapa lagi? Saya lah orangnya. Kena dengan saya. Saya bekerja tuan-puan lebih 20 tahun tuan-puan. Gaji okey alhamdulillah, tapi saving saya asyik tak ada je. Ada simpan-simpan habis, simpan-simpan habis. Belanja kan tanpa apa cakap, kawal lah, ikut kita lah, duit ada kan, tiap bulan dapat gaji, betul tak? Tuan-puan mungkin yang sama alami. So saya cakap, wah ini kena dengan saya. So saya tanya, macam mana simpan emas? Berminat kan? Dia cakap, kontak Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan ada kat sini. So saya tak kenal Cikgu Ridwan. Siapa Cikgu Ridwan? Dia cakap, anak muda yang hebat, pencen Cikgu 2 tahun kerja dah pencen. Oh, hebat anak muda ni kan. So malam tu saya pun bermulalah kontak WhatsApp Cikgu Ridwan. Macam mana nak buat simpanan emas? Okey, saya bermula tuan-tuan, RM100. 18 Oktober waktu malam saya top up RM100. Dapatlah 0.275 gram. 1 gram RM405, saya ingat lagi. So, saya tak tahu harga emas tu naik ke turun ke tinggi, sebab saya beritahu, saya baru tahu public gold, betul tak? So saya pun bermula buat simpanan. Saya cakap, sikit sangat ni, duit ada ni. Saya pun bermula top up tuan-tuan. Jadi kegilaan ni jadi ketagih yang baik, betul tak? So satu hari 18 Oktober saya start, 20 hari bulan Oktober saya tak tahu, saya sampai office. Saya biasanya sampai office awal. Pukul 7 pagi saya tengok akaun emas saya 0.27. Kena tambah sikit ni. Saya tambah lagi tuan. Top up 0.5 gram. Weh, tak cukup ni. Tambah lagi jadi 1 gram. 5 kali top up hari tu jadi 10 gram. Saya pun pelik tuan. Macam mana ketagih simpan emas ni tak sama dengan simpan duit. So saya, ya Allah, cakap boleh simpan duit rupanya kita ni. Itu salah satunya hebatnya kita buat simpanan emas dengan public gold. Kemudian Cikgu Ridwan ni yang hebat, yang anak muda, dia WhatsApp saya, Cik Azman, minggu depan free tak? Saya cakap free. Datang ke Menara Public Gold. Macam ni lah, ada SKDE. So saya dengan wife saya berada kat sini. Puan Reha dengan anak dia ada kat sini. So dengar Cikgu Ridwan, Dr. Lokman dan juga moderator Major Sakinah. So saya dengar lah, oh buat public gold ni, dealer public gold ni mudah saja. Cerita dengan orang buat simpanan emas dan kita dapat insentif. Saya cakap dalam rumah, sonang ni. Orang ni 9 kan? Sonang ni buat simpan nomeh ni. Ajak orang simpan nomeh, dapat insentif. Itu je. Oh, saya cakap, wah boleh ni. Balik rumah, bincang rumah, okeylah kita upgrade jadi dealer. Normal dealer. And then Cikgu Ridwan sebagai introducer. And then Cik Azman, hari Ahad ni ada apa? WBM, WGC. Sudah training pula. Tapi Cik Azman macam ni, kalau tak belajar, macam mana nak sampaikan ilmu emas, betul tak? Okeylah, saya pun mengikuti. Hebatnya Circle ni, G100 5G ni siapkan apa? Training tuan-puan. Saya yang tak ada ilmu pasal simpan emas tu, saya bermulalah belajar macam mana nak cerita pasal simpan emas ni pada orang. Kalau kita tak belajar, tak ada ilmu, macam mana kita nak cerita, betul tak? Kita taja orang jadi penyimpan emas yang Cik Azman macam mana? Gagap-gagap, betul tak? Tak ada ilmu. So saya pun belajar dan juga apa yang saya belajar saya sampaikan kepada circle yang dikeliling saya. Alhamdulillah tuan-puan, kalau cerita-cerita ada yang simpan, ada yang tak apa. Kita tak kisah tuan-puan, sampai ilmu saja. Alhamdulillah tuan-puan, Cikgu Ridwan ni hebat ni, saya kacau saya.
Saya tengah kerja sibuk dekat site kan. Cik Azman hari ni berapa FL? Alhamdulillah 5 FL hari ni close. Lepas 3 hari, Cik Azman berapa lagi? Dah 20 FL. Bayang tuan-tuan, saya turun bermula je cakap saya buat saja. Saya buat dia, kemudian yang hebat tuan-tuan, Cikgu Ridwan cakap pergi MDC, Master Dealer Conference. Lepas MDC tuan-tuan, saya tukar saya punya program, pergi buat SP sebagainya. Belajar. Cikgu Ridwan cakap, Cik Azman buat TikTok. Saya tak tahu TikTok tuan-tuan. Otai kan, 55 dah tak tahu kan. Kemudian saya pun buka akaun TikTok. Oh macam ni rupanya. Cikgu Ridwan cakap, buat live. Buat live saya beli peralatan tapi tak start dekat 3 bulan. Tak reti berpeluh kan. Buka tutup kan. Tapi alhamdulillah Cikgu Ridwan saya pergi G100 Academy. Saya dapat G100 Academy dan kemudian saya pun belajar buat TikTok. Alhamdulillah tuan-tuan, 5 minit malam tadi saya start buat live pukul 12.30 malam sampai 2 pagi. Alhamdulillah. Dapat lead daripada mana? Daripada Singapura. Alhamdulillah. Itu titik tolak saya buat Business Public Goal ni. Macam mana kita belajar dan terus sampaikan ilmu. Alhamdulillah hasil daripada simpan emas saya sebagai dealer aktif public goal tuan-tuan. Anak saya sebelum ni yang sulung buat pinjaman pelajaran untuk degree. Kemudian sekarang ni tuan-tuan, master anak saya lelaki, anak perempuan yang bongsu degree, semua atas tanggungan saya sendiri. Alhamdulillah hasil daripada public goal tuan-tuan. Okey? Itu pengalaman saya tuan-tuan. Yang ikhlas, saya cakap yang ikhlas, tak ada skrip tuan-tuan. So ini pengalaman hidup saya. Kalau tuan-tuan sama otak macam kita, apa lagi kita kena apa tuan? Kena buat, betul tak? Tak buat tak dapat sebab tak buat. Itu je. Itu moto saya, percaya sebelum berjaya. Kenapa? Saya masa tu saya dapat Budapest kan, pergi PGS Budapest. Pada Januari tuan-tuan, saya masih ada lagi 1 juta lebih lagi tuan-tuan. Logik 2 bulan nak dapat 1 juta susah kan? Tapi rezeki kita tak tahu, matematik Allah tak tahu, kita dia buat. Alhamdulillah saya dapat ke PGS Budapest tiket. Okey tuan-tuan, itu saja. Minta maaf ambil masih lebih, tapi semangat kan, nak ajak semua otak-otak yang semua, mari kita masuk sebagai dealer public goal. InsyaAllah semoga kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.